Boleh wave? Tak boleh pun? Boleh lah. Aduh, tak sempat. Dah lah saya nak terkencang ni. Dah tak boleh tahan. Allah. Sampai. Bang, Grab ada bang? Grab 008. Bang. Syai. Salah tak? Salah. 008. Oh Tuhan, sorry. Mana tu 008? Bang. Bismillahirrahmanirrahim. 37B. Mana? Susah sampai ya. Itu yang tahu ayo tunggu saya siap saya sekarang turun. Okey. Oh, yelah air depan dong tafu. Okey, dah betul lah ni. Ya. Okey. Alright. Weh, desa aman ni memang tak ada line ke Maxis? Ya Allah, tak boleh nak complete order macam ni. Cakap dekat sini. Saya tak tahu tulis apa. Ayah kasih you, tak apa. Tak apa ke? Saya tak. Tak minum? Tak minum. Masih Alhamdulillah, dapat upah menunggu. Dekat Medi tadi menunggu 10 minit. Allahu Akbar. Duduk desa aman. Dibaginya mi tarik Jalan Sultan Kota Dam. Original kayu nasi kandar. Hantar mana? Okey, hantar dua-dua Kota Dam. Cantik. Berapa ni? RM13.80. Bismillahirrahmanirrahim. 9.6 kilo je pick up. Pick up jauh-jauh ni lah best. Sekejap ke dapat target. Okay lah, nanti dah sampai aku sambung. Bye. 470. Hey, mana? Lama tak nampak. Hantar mana? Aku daripada Desa Aman ni, Desa pick up Kenyalang. Kota lah. Kau daripada mana pick up? Sebab mes tadi. Berapa ringgit dia pick up? RM50. Okay. Pick up sebelah-sebelah. Handsome. Ya Allah. Air pemberian orang ni. Aku tak minum pula. 7, 11, 12. 7, 2, 3, 6. Sama. Settle. Next order. A19. Thank you. 12.53. Pukul 1 aku rasa aku dah cedok 28.29. J19. Alhamdulillah, settle. RM13.80. Yo, tip RM5 tu. So bagi ni, Alhamdulillah. McDonald Desa Aman Puri. Siapa? Ni akak yang bagi aku air tadi dah. Baik ya. Dah lah dia bagi aku air. Dia bagi lagi tip RM5. Alhamdulillah. Baik tu akak ni. Siang.